10.50 PM, Anwar ada di Switzerland. Dan petang tadi, Anwar sampai di Sabah. Lah ni aku nak korang berfikir. Anwar pi mana? Anwar pi mana? Itu lebih kurang dakwaan Papa Gomo yang ada sakit mental. Lah ni aku nak korang berfikir. Yang Papa Gomo ni ada sakit mental atau tak ada? Cuba hampa komen sikit. Tak habis-habis nak fitnah. Woi, aku nak bagi tahu dekat hampa. Yang pesawat tu pi dekat Switzerland tu Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Menteri. Tak ada pun. Yang tu hantar untuk servis, untuk maintenance. Kenapa susah sangat nak faham? Takkan semua flight kerajaan pi luar negara ada PM. Kalau ada PM, of course lah media pick up. Seduk tanya, kenapa media tak pick up? Kenapa media tak pick up? Kepala lah, Papa Gomo. Tak habis-habis nak fitnah dia ni. Satu lagi, aku nak korang berfikir. Switzerland tu, jarak dia bukan macam pi Sabah. Jarak dia nak pergi lebih kurang 13 jam kalau naik kapal terbang. Lah ni aku nak korang berfikir. Confirm tak yang Papa Gomo Mawas ni ada sakit mental?